Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Hakim bin Muhammad Nizam, biometrik D202311090050. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Tahap Lopatan Jauh Berdiri dan Kekuatan Genggaman Tangan dalam kalangan atlet tenis berumur 18 tahun ke atas. Untuk pengenalan dalam sukan tenis ialah sukan yang dimainkan secara individu atau kumpulan. Sukan tenis memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Cara untuk bermain sukan tenis ni, pemain memukul bola merentasi gelanggang menggunakan raket dengan tujuan menjaringkan mata dan menghalang lawan daripada memenangi permainan. Komponen fizikal yang penting ialah kuasa otot bahagian badan dan kekuatan genggaman tangan. Kajian ini akan menilai kuasa otot kaki dan kekuatan genggaman tangan menggunakan ujian fizikal. Antara alatan yang penting untuk bermain tenis ialah yang pertama, bola tenis, kedua, raket tenis dan yang ketiga ialah gelanggang. Seterusnya ialah latar belakang. Prestasi atlet dipengaruhi oleh kekuatan dan kuasa otot. Lompat jauh berdiri berfungsi untuk menilai kuasa otot kaki bagi membantu pergerakan pantas dan pukulan servis atau smash. Menurut Davis, ujian ini dapat menggambarkan keupayaan otot quadriceps, hamstring, gluteus maximus dan gastrocnemius untuk menghasilkan daya pantas. Kekuatan genggaman tangan pula akan mempengaruhi kawalan raket untuk membantu menghasilkan pukulan yang stabil dan tepat. Menurut Cronin, kekuatan genggaman tangan mempunyai korelasi yang signifikan dengan keupayaan untuk menghasilkan kelajuan bola semasa servis dan pukulan forehand. Okey, kita teruskan untuk penyertaan masalah. Penyertaan masalah yang pertama ialah kajian mengenai atlet tenis dewasa masih terhad. Yang kedua, kekurangan data tentang kuasa kaki dan kekuatan tangan atlet. Yang ketiga, tahap kecergasan atlet belum dikenal pasti secara jelas. Dan yang keempat, menyukarkan jurulatih untuk merancang program latihan yang berkesan. Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama, untuk menentukan tahap kebolehan lompatan jauh berdiri bagi atlet tenis berumur 18 tahun ke atas. Yang kedua, untuk menentukan tahap kekuatan genggaman tangan bagi atlet tenis berumur 18 tahun ke atas. Yang ketiga, mengenal pasti perbezaan antara lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan dalam kalangan atlet 18 tahun ke atas. Dan yang keempat, untuk membandingkan tahap lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan berdasarkan jantina atlet tenis. Untuk persoalan kajian yang pertama, apakah tahap lompatan jauh berdiri bagi atlet tenis berumur 18 tahun ke atas? Yang kedua, apakah tahap kekuatan tangan atlet tenis berumur 18 tahun ke atas? Yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan dalam kalangan atlet 18 tahun ke atas? Dan yang terakhir iaitu yang keempat, adakah terdapat perbezaan tahap lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan berdasarkan jantina atlet tenis? Ini merupakan konseptual saya bagi kajian ini. Saya akan ambil atlet dalam sukan tenis di kalangan umur 18 tahun ke atas. Kemudian atlet ni perlu menyatakan jantina, umur, tinggi dan berat. Kemudiannya, atlet ini akan dibuat penilaian. Penilaian yang pertama ialah lompatan jauh berdiri sebanyak 3 kali percubaan. Dan penilaian yang kedua ialah kekuatan genggaman tangan. Percubaannya sebanyak 3 kali. Saya memilih seramai 20 orang atlet. Kemudian atlet ini akan dimasukkan ke dalam analisis data iaitu SPSS. Seterusnya ialah tinjauan literature. Yang pertama, kekuatan genggaman tangan. Koya menyatakan kekuatan genggaman tangan dikaji sebagai salah satu pemboleh bal fizikal yang berpotensi meramal prestasi atlet. Yang kedua, lompat luas berdiri. Ziu menyatakan kajian ini menekankan kepentingan program aktiviti fizikal untuk meningkatkan kesihatan dan kekuatan otot kaki. Yang ketiga,
ujian lompatan luas berdiri. Marin Jimenez menyatakan ujian ini sah dan boleh diulang dengan konsisten dalam populasi dewasa. Yang keempat, ujian dynamometer. IJ Spert menyatakan handheld dynamometer adalah alat yang sah dan boleh dipercayai untuk mengukur kekuatan otot. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, perbezaan lelaki dan wanita. Almaj Hakbeh menyatakan kajian ini menilai kesan jantina dan posisi anatomi lengan terhadap kekuatan genggaman tangan. Bagi metodologi kajian, reka bentuk kajian saya ialah kuantitatif untuk menilai dan menganalisis populasi kajian seramai 20 orang atlet tenis berumur 18 tahun ke atas. Instrumen kajian yang digunakan, ujian lompat jauh berdiri dan ujian kekuatan genggaman tangan. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS yang terdiri daripada 3 ujian. Yang pertama, ujian statistik deskriptif, ujian korelasi dan ujian T bebas. Seterusnya ialah prosedur ujian. Yang pertama, pemilihan lokasi dan peserta. Peserta akan dijemput ke lokasi gelanggang tenis Universiti Merdeka Serta Inggeris di Tanjung Malay. Yang kedua, penjelasan dan persetujuan. Setiap peserta akan diberi penjelasan tentang tujuan kajian ini dijalankan. Yang ketiga, ukuran lompatan luas berdiri. Peserta diminta berdiri di belakang garisan permulaan. Mereka diminta untuk melompat sejauh yang mungkin dengan kedua-dua belah kaki dan mendarat dengan stabil. Jarak lompatan direkodkan dalam sentimeter menggunakan pita mengukur. Setiap peserta melakukan 3 percubaan dan nilai purata digunakan sebagai skor akhir. Yang keempat, pengukuran kekuatan tangan. Setiap peserta diminta untuk berdiri. Kemudian, peserta akan diberikan dynamometer. Peserta diminta untuk menggenggam dynamometer tersebut sebanyak 3 kali dan bacaan purata direkodkan sebagai nilai kekuatan tangan. Ini merupakan norma untuk lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan. Di sini saya sertakan borang skor untuk atlet mengisi nama, umur, tinggi dan berat. Di sini, percubaan untuk lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan akan dicatat dalam borang skor. Seterusnya ialah dapatan kajian untuk analisis deskriptif. Seramai 20 orang atlet yang terlibat. Purata umur atlet ialah 20.45 tahun dengan julat antara 20 hingga 22 tahun. Purata tinggi badan atlet ialah 161.40 cm, manakala purata berat badan ialah 58.45 kg. Purata skor lompat jauh berdiri ialah 197.5 cm dengan skor terendah 167.3 cm dan tertinggi 257.67 cm. Purata bagi kekuatan genggaman tangan ialah 36.24 kg dengan julat antara 22.13 kg hingga 54.83 kg. Bagi dapatan kajian untuk analisis korelasi, terdapat hubungan positif yang signifikan antara lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan dengan nilai korelasi R sama dengan 0.522 dan nilai P 0.018. Ini menunjukkan bahawa atlet yang mempunyai kekuatan genggaman tangan lebih cenderung mempunyai prestasi lompatan jauh berdiri yang lebih baik. Seterusnya, dapatan kajian untuk analisis T bebas lompatan jauh berdiri. Atlet lelaki mencatatkan jarak lompatan yang lebih tinggi secara signifikan berbanding atlet perempuan. Ini menunjukkan bahawa atlet lelaki mempunyai tahap kuasa eksplosif otot kaki yang lebih baik
dalam kajian ini. Perbezaan ini mencerminkan pengaruh faktor jantina terhadap prestasi lompatan dan kebolehan fizikal atlet. Seterusnya, dapatan kajian untuk analisis T bebas kekuatan genggaman tangan. Keputusan ujian T menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang sangat signifikan dalam kekuatan genggaman tangan antara atlet lelaki dan perempuan. Atlet lelaki mencatatkan purata kekuatan yang lebih tinggi berbanding atlet perempuan. Nilai saiz kesan yang sangat besar menunjukkan perbezaan ini bukan sahaja signifikan secara statistik, malah juga penting dari segi praktikal. Rumusan dapatan kajian ini: yang pertama, atlet mempunyai tahap kekuatan dan kuasa yang berbeza. Yang kedua, terdapat hubungan positif signifikan antara lompatan jauh berdiri dan kekuatan genggaman tangan. Yang ketiga, faktor jantina mempengaruhi prestasi fizikal atlet. Yang keempat, atlet lelaki mencatatkan lompatan jauh berdiri lebih tinggi. Yang kelima, atlet lelaki mencatatkan kekuatan genggaman tangan jauh lebih tinggi. Dan yang keenam, latihan kekuatan otot penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Seterusnya ialah cadangan kajian. Yang pertama, melibatkan sampel kajian yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan dapatan kajian. Kedua, mengkaji atlet daripada pelbagai peringkat dan jenis sukan untuk melihat perbezaan prestasi fizikal yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, menilai kesan program latihan khusus terhadap peningkatan kuasa eksplosif dan kekuatan otot. Dan yang terakhir, menambah pemboleh ubah lain seperti komposisi badan, tahap kecergasan dan pengalaman latihan. Ini merupakan rujukan saya. Saya mempunyai 50 rujukan. Di dalam slide ini, saya masukkan 10 rujukan sahaja. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.